Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir kita laksanakan majlis convocation kali ke-14 dan kita dah bermula pada 5 hari bulan hingga 8 hari bulan yang melibatkan seramai 3,014 orang graduan yang melibatkan 10 fakulti di UMK. Untuk majlis kali ini juga kita ada satu program ataupun majlis pemasyuran Pro-Chancellor yang baru, Tengku Mahkota Kelantan yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kita pada 5 hari bulan yang lepas. Secara keseluruhan, alhamdulillah semua perjalanan majlis convocation kita dapat dilaksanakan dengan amat baik dengan komitmen semua petugas-petugas dan semua graduan dan juga feedback daripada ibu bapa menunjukkan feedback yang baik dan alhamdulillah kita dapat laksanakan dengan jayanya lah untuk convocation kita pada kali ini. Dan untuk program-program yang lain di samping convocation ni kita ada pasar niaga dan sebagainya yang juga dikunjungi oleh ramai graduan dan juga para ibu bapa. Dan alhamdulillah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk graduan UMK, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang telah melaksanakan majlis convocation ini dan juga telah melalui perit jerih untuk mendapatkan ijazah mereka masing-masing selama 4 tahun dan ada yang 5 tahun. Tahniah diucapkan dan selamat maju jaya saya ucapkan daripada pihak UMK.